Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin berhasrat untuk hadir pada sidang media Kemuncak ASEAN ke-47 yang dijadual berlangsung hujung minggu ini. Perdana Menteri berkata, Malaysia sudah menjemput Putin dalam pertemuan mereka baru-baru ini di Beijing. Katanya beliau, Putin menyatakan akan mempertimbangkan secara serius untuk menghadiri Perhimpunan Serantau Terbabit. We have sent him an invitation. He told me in Beijing that he will seriously consider this, but for now, he's sending Deputy Prime Minister, but we'll know by today finally whether he's coming. But I do think it's likely right now because, but he did say he's keen to come, and let's see. But officially, only the Deputy Prime Minister is coming for now. Beliau berkata demikian kepada media selepas hadir di Forum Ilmu PNB 2025 di Kuala Lumpur hari ini. Bagaimanapun, Anwar berkata kemungkinan Putin hadir tidak besar, tetapi Presiden Rusia itu memang menunjukkan minat untuk datang. Anwar berkata pengesahan akhir mengenai kehadiran Putin dijangka akan diterima dalam masa terdekat ini.